Tuan Sith. Anda benar-benar mahu mengambil jantung dan darah Cik Kingse untuk menyelamatkan nyawa Cik Mulyoyin. Dia adalah anak angkat yang dibesarkan oleh keluarga Xie dan bakal istri Anda yang akan berkahwin dalam 7 hari. Jadi kenapa? Asalkan Yin dapat mengurangkan kesakitan. Walaupun ia palsu, saya mahu mencubanya juga. Tuan Xie, saya tidak dapat melakukannya. Cik Kingse menemani Anda selama 7 tahun. Di kampung kini sakit tenat. Jika Anda menggali jantungnya lagi, dia akan terjaga dalam kesakitan. Cukup. Anda tidak akan melakukannya, bukan? Kalau begitu, saya akan datang sendiri. Hentikan pendarahan. Gunting kain kasa. Tuan Xie, selamatkan Liu Yin dengan cepat. Sakit. Changli, rupanya dalam bubur udang segar yang awak beri saya. Ditambah pil tidur. Kingse, ini bubur udang segar yang saya rebus sendiri untuk iwak. Cubalah. Bubur udang segar Changli, saya alahan kepada udang. Ayu. Lebih sekali. Ambil beberapa suapan lagi, Ayu. Sia Changli. Wak yang kata iwak benci Mulyoyin sepenuh hati. Tetap demi dia, awak menggali jantung dan darah saya dengan tangan awak sendiri. Kedua-duanya. Pertunangan berlumuran darah ini. Saya tidak mahukannya lagi. Datuk, saya dah berencana untuk berkahwin dengan keluarga Kin, berkahwin di luar negara. Jangan kembali lagi. Apa? Kingse, kahwin Iwan Changli dan Mulyoyin. Jangan risau, kamu adalah menantu perempuan yang sentiasa kuinginkan. Datuk, saya tidak mahu berkahwin dengan Sia Changli lagi. Kima asyut hanis kemauan, tetapi kamu adalah orang yang paling mencintainya di dunia. Kima mengorbankan segalanya untuknya. Ya, saya cinta ni. Kakinya patah dalam kemalangan kereta 7 tahun lalu. Semua orang meninggalkannya, termasuk kamu. Seperti saya di kemahin teori yang cacat. Hantarnya ke luar bandar segera. Jangan kembali ke lingkaran elit. Termasuk wanita kegemarannya, Mulyoyin. Xie Changli, saya tidak mahu jadi orang lumpur tanpa identiti dan status. Hanya saya yang mengikutinya dan menjaganya tanpa mengira apapun. Abang Changli, walaupun seluruh dunia meninggalkanmu, saya juga akan memilih ibu tanpa berganjak. Saya ambil peluru untuknya. Encik Si, pasti dicerang membayar anda untuk mati. Berhati-hati. Kingse. Baiklah menjual darah saya untuk membeli daging bagi menambah nutrisinya. Iwak nampak tidak sehat. Berhenti mengambil darah. Tidak, hanya fortai mau cukup untuk membeli tulang rusuk untuk Abang Changli. Dan menggoreng kenal maruah dari harga diri saya untuknya. Saya berlutut dan merayu rawatan perubatan berkali-kali. Doktor, tolong rawat kaki Changli. Saya merayu. Doktor, saya merayu awak. Rawat kaki Abang Changli. Saya merayu. Rawat kaki Abang Changli. Saya makan makanan yang teruk bersama Xie Changli. Tidur di kandang babi. Menemaninya melalui 7 tahun yang sukar. Demi Mulyoyin, dia kini meninggalkanku, membedah hatiku untuk menguras darahku. Apa? Changli akan melakukan sesuatu yang begitu absurd? Saya bakal memberinya pengiklan. Tidak apa lagi. 7 tahun ketulusan tidak berbalas. Saya sudah selesai.
Datuk Ayah Hanin yang lahir berkahwin di luar negara sekarang. Baik sini. One song fina buat baik sih. Amos dapat mau ambil saya di sini mereka lihat kau mas kayu yang terbaik untukmu. Untuk mesti pada kawinanmu indah. Liu Yin, mari minum sikit lah. Changli. Sakit. Hei, tak... Changli. Awak dah maafkan saya pasal apa yang jadi dulu tu kan? Saya terlalu pengecut masa tu. Saya tak boleh tahan derita ni. Tapi saya menyesalinya. You tak nak saya lagi kan? Kalau you tak nak saya, lebih baik saya mati je lah. Hei. Cukup, Mu Liu Yin. Iwak permainkan cinta saya. Baiklah. Yin, saya tak tinggalkan awak pun. Bukankah saya dah bawa awak balik rumah? Kalau begitu, kahwinlah dengan saya, Changli. Bukankah awak janji awak hanya nak saya dalam hidup ini? Mana boleh. Jingse dah banyak berkorban untuk saya. Interimly saya hanya boleh jadi dia. Kecuali untuk perkahwinan. Jingse takkan dapat apa-apa. Sebab saya hanya cintakan awak. Xie Changli. Xie Changli. Jingse. You akan pergi manalah? Saya tergesa-gesa mencari awak. Ada apa-apa yang salah? Saya cedera. Adik Petia. Maafkan saya, Jingse. Awak tertidur tadi. Musuh datang untuk membalas dendam. Semua salah saya kerana tidak melindungi awak dengan baik. Baru sahaja awak ditikam. Musuh? Musuh apa? Macam mana riak muka awak? Sakit teruk ke? Tak sakitlah. Kurang sakit berbanding menahan peluru untuk awak 3 tahun lalu. Jingse, saya sendiri sediakan semua prosedur perkahwinan. Perkahwinan kita dalam 7 hari pasti akan jadi sensasi dunia. 7 hari lagi juga hari saya berkahwin di luar negara. Tetapi saya harap awak setuju. Saya akan adakan majlis perkahwinan dengan Yin Yin dulu. Kenapa dia orang yang awak mahu kahwin ni? Tidak, pasti bukan. Saya benci dia. Saya akan jalani majlis perkahwinan dengan Yin Yin dulu. Tetapi niat saya ialah untuk meninggalkannya di majlis perkahwinan. Buat dia bayar kerana meninggalkan saya. Satu perkahwinan 2 pengantin perempuan. Xie Changli. Susah untuk iwak berlakon begitu serius. Berlakon? Yang Jingse, apa maksud awak? Awak ragui saya. Saya pun dah beritahu awak sebelum ini. Saya hanya mahu membalas dendam pada Yin Yin. Dia musuh saya. Zizi. Mamis. Baiklah. Sedih buatlah apa yang awak mahu. Jingse, jangan ambil hatilah. Jika awak tidak menemani saya sepanjang 7 tahun lalu, saya masih tempang. Jangan risaulah. Saya pasti tidak akan mengecewakan awak. Ada sesuatu yang tidak kena, Encik Syih. Cikmu, dadanya sakit teruk. Tolong kembali dan lihat dia. Baik. Jingse tungkeslah. Saya akan kembali segera. Kian teka jika dia mati. Bagaimana saya boleh membalas dendam padanya? Penunggu siwa? Xie Changli. Saya tidak akan menunggu awak lagi. Kakak ipar, abang saya sudah tiada 3 hari. Sekarang seluruh bandar digemparkan khabar angin yang pengantin yang dikahwininya ialah Mu Liu Yin, betina itu. Aku harap mulut mereka boleh aku koyak. Biar saja mereka berkata-kata. Lagipun aku bukan pengantinnya. Dengar tak, Cik Mu Liu Yin mengandung. Aku tahu. Encik Syih dengan gembiranya menghantar sampul merah besar bernilai 10,000 yuan kepada semua orang. Apa kau cakap? Siapa yang mengandung? Mu Liu Yin, cikmu mengandung. Mustahil, kakak ipar, ini semua kabar angin. Aku akan kembali kepada abangku sekarang dan bersemuka dengannya. Oh, saya masih menyulam gaun pengantin di sini.
Changli tidak mahukan awak lagi. Sulaman ini pun sia-sia. Mulyoyen, aku sebab apa buat di sini? Tentulah saya datang nak jumpa awak. Seekor anjing yang malang ditinggalkan Changli. Lihatlah betapa murungnya. Benang emas pun sengat. Jangan sentuh kawan-kawan saya. Aku rasa jijik. Jijik? Aku rasa kau cuma cemburu Changli layan aku baik. Dia bersama aku 7 kali semalam dan kau dah bersamanya selama 7 tahun. Dia langsung tak nak sentuh kau pun. Hahaha. Kalau kau sangat inginkannya. Kalau begitu, aku serahkan dia padamu. Apa? Mulyoyen, apa yang kau buat? Apa yang kau buat? Mari kita lihat lelaki yang kau cintai selama 7 tahun. Bagaimana dia akan membunuhmu? Yin. Ayahmu. Changli, jangan salahkan Qingse. Dia tidak berniat begitu. Jiang Qingse. Aku kata aku bawa Yin pulang hanya untuk membalas dendam padanya. Mengapa kau masih menggunakan cara hina sebegitu? Untuk memerangkapnya. Dendam. Dendam sampai kau beranak pinak. Kau. Aku sangat sejuk dan perutku sakit. Sebagai bakal puan keluarga Xie, mestilah bermurah hati. Memandangkan kau buat masalah, maka hukuman berganda mengikut peraturan keluarga. Aku tak. Xie Changli, saya tidak menyakitinya. Masih tidak mengaku. Saya nampak dengan mata kepala saya sendiri. Jiang Qingse, Pak Kiakai, jika awak buat silap, awak mesti mengakuinya. Awak tidak dibenarkan naik selagi tidak berendam selama 3 jam hari ini. Turun. Qingse, saya sudah minta orang pergi menempah gaun perkahwinan. Kenapa awak sulam sendiri? Pakai gaun perkawinan sulaman saya sendiri. Perkawinan boleh tahan lama. Pergi temankan Mulyoyen yang mengandung. Jangan datang kepada saya. Saya yang menghamilkan Yin. Saya mahu membalas dendam terhadapnya dan bayi yang dikandungnya. Jadi bayi itu terpaksa dilahirkan. Tidak boleh ada kesilapan. Washpai berjanji selepas anak ini dilahirkan, saya akan menjadikan hidupnya lebih teruk daripada kematian. Jangan cemburu ya. Xie Changli, saya tidak akan cemburu. Aina tidak akan pernah cemburu lagi pada Iwo. Baiklah, itu tidak mengap. Oh ya, esok ialah hari lahir awak. Saya adakan parti untuk meraihkannya. Lihat gaun ini yang saya pilih khas untuk awak. Iwak boleh memakainya nanti. Ia pasti akan memukau penonton. Pergi ke luar negara untuk berkahwin. Cukup masa untuk mengucapkan selamat tinggal kepada rakan-rakan di jamuan. Baik, saya akan pergi. Encik Xie sudah tiba. Xie Changli, kenapa gaun yang Iwak bagi saya sama macam gaun dia? Maafkan saya, Qingse. Saya tersilap beli gaun cetak rompak. Changli risau kualiti buruk akan jejaskan bayi. Sebab itulah ia disingkirkan dan diberikan kepada Iwak. Ya Tuhan, Jiang Qingse pakai yang cetak rompak.
dengar cerita Encik Xie tukar pengantin perempuan kepada Mu Liu Yin. Nampaknya betul lah, maklumlah Mu Liu Yin kan mengandung. Kesihan betul Jiang Qingse tu kan. Dia dah teman Encik Xie selama 7 tahun. Tak dapat pun hati dia. Apa cetak rompak ke tak cetak rompak? Qingse, ini baju baru. Sayang kalau dibuang. Saya bagi awak sebab anggap awak macam keluarga. Tapi hari ini hari jadi saya. Saya tuan rumah majlis ni. Maafkan saya, Kings. Changli, doktor kata dengar muzik bagus untuk bayi. Saya nak Qingse mainkan satu lagu untuk saya. Dengar kata dia pianis wanita terkenal. Bagus untuk bayi. Tak apa, Kings. Mainkan lagu cepat. Xie Changli. Jangan paksa saya untuk benci awak. Qingse, saya buat begini supaya anak itu lahir menderita. Ramai orang tengok. Cepatlah. Mainkan lagu. Baiklah. Ayah Mai. Sakitnya bunyi piano ini. Mengkacaukan bayi. Qingse, berhenti main. Ingin sakit perut. Sudah saya kata jangan. Sakit. Kakak ipar, akhirnya awak sedar. Doktor kata awak hampir buta. Jangan menangis, Ning Ning. Sakit ke tak? Menangislah, jangan tahan. Budak degil. Ada orang yang perlu kesiankan awak menangis. Saya tak sakit. Jangan menangis. Qingse. Abang, kesianan kakak ipar Lyle. Wak tahu tak, dia pergi ke kampung dengan Yua. Wabam manhold kuat. Dia dipukul 99 kali oleh Datuk. Berdarah di mana-mana. Apa? Datuk pukul awak masa itu. Kenapa? Sebab Jiang Qingse, wak anak yatim piatu, keluarga Xie menjaga awak. Saya mahu isteri simpanan yang berpengetahuan atau alat perkahwinan yang berharga. Saya tak minta awak jadi sampah. Maafkan saya, Kings. Semua salah saya. Awak dah buat banyak untuk saya. Saya cuba melindungi anak Yin Yin. Maksud saya, budak itu masih perlu dijaga. Ayah tak berniat menyakitkan mata awak sengaja. betul ke? Ya, Kings. Kita akan berkahwin dalam 3 hari. Saya akan temankan awak untuk 3 hari itu. Saya takkan ke mana-mana, okey? Buka mulut Yawa. Xie Changli. Saya ala udang. Tak apa, Rabah. Makan satu je. Tuan Xie, Cik Liu Yin sangat mabuk darat. Tolong pergi tengok. Biarkan dia berehat dengan baik. Saya takkan pergi tengok dia. Qingse, saya memang abaikan awak sebelum ini.
Saya cuma nak balas dendam pada Yin Yin. Pan Shui, saya dah janji untuk temankan awak 3 hari. Kali ini saya takkan mungkir janji percayakan saya. Tuan Xie, tanda-tanda bersalin Cik Liu Yin bermula. Ada banyak darah. Apa? Pergi. Pergi kalau apa-apa jadi pada Mu Liu Yin dan anak itu. Kamu takkan cari sesiapa untuk membalas dendam. Saya takkan pergi. Siapa dia? Tak boleh banding dengan jari awak. Katakan. Changli, saya sakit sangat. Kalau sakit, pergi jumpa doktor. Saya bukan doktor. Chingse, awak dah lama sulam baju kahwin. Tak sabar nak kahwin dengan saya ke? Tak sabar? Tapi bukan nak kahwin dengan Yo. Kalau masa tak pergi. Saya takkan ke mana-mana hari ini. Di sini saja dengan awak. Terserah Yo. Changli, awak masih datang jumpa saya. Kenapa tak pergi dengan Puan Xie awak? Jangan buat kecoh. Bukankah saya di sini? Tapi Changli, awak asyik dengan dia sepanjang hari ini. Langsung tak datang tengok saya masa saya pura-pura pindah. Saya rasa bersalah saya. Lagipun saya dah gali darah jantungnya dengan tangan saya sendiri. Dan mencederakan matanya. Baik deh. Kalau begitu, saya maafkan Yok. Rupanya ia hanya rasa bersalah. Jiang Qingse, Changli tak sayang awak. Awak masih dekat sini ke? Tak malu lagi ke? Itu urusan saya, bukan urusan awak. Ke tepilah. Tak, Imas, sebab awak tak nak ke tepi, saya akan cari cara untuk halau awak dari sinilah. Awak nak buat apa ni? Yin Yin. Yin Yin. Changli, saya tahu dia tak suka saya, tapi dia tak boleh cederakan anak kita jugalah. Saya tak buat, dia yang buat. Jiang Qingse, saya dah cakap. Anak Yin Yin tak boleh ada apa-apa kecelakaan lah. Jatuh tangga sendirilah. Minta maaf 10 kali ganda. Xie Changli, adakah anak dia perlu dilindungi atau dia yang perlu dilindungi? Ini peraturan keluarga Xie. Awak patut dihukum atas kesilapan awak. Awak takkan keluar, kan? Kalau begitu, saya buat sendirilah. Ajam. Lepaskan saya. Xie Changli, lepaskan. Lepaskan. Ikut nasi. Xie Changli. Lepaskan. Lepaskan. Pergi sanalah. Benda terkutuk ni. Siapa benarkan awak layan Qingse macam ni? Ini peraturan keluarga Xie. Seseorang tak boleh bertindak berniat jahat. Dia isteri saya yang nak bunuh anak dalam perut Yin Yin. Saya cuma beri dia hukuman kecil dan nasihat besar.
Isyap berkata dia ke isteri awak. Bermaksud awak? Saya berkata dia ke isteri awak. Apa maksud awak? Apa? Awak belum beritahu dia lagi. Saya akan bagi tahu dia sekarang. Yin. Anak awak dah selalu terbanyak perkara. Tidak, An. Selepas tinggalkan Xie Changli, saya takkan menderita lagi. Jiang Qingse, apa jadi kalau awak isteri biasa Changli? Orang yang paling dia sayang hanyalah saya. Mereka yang tidak disayangi adalah yang paling menyedihkan. Beralihlah. Tidak, saya rasa awak masih tak nampak dengan jelas. Saya dah aturkan satu drama besar hari ini untuk awak lihat betapa Changli sayangkan saya. Lepaskan darah hidup Yin ya. Nak saya pulaskan. Kalau begitu, Bu, ada harga yang perlu dibayar. Changli, tolong saya. Baiklah, Fi. Siapa yang awak mahu saya lakukan sebelum awak lepaskan Yin? Dia dengar ada wanita gemeran Tuan Syekh. Kalau begitu, pergi potong jari dulu. Datang buktikan cinta awak. Xie Changli, jangan dia berlakon. Changli, kenapa awak bodoh sangat? Kenapa awak sayangkan saya sangat? Awak tak apa-apa, Yin? Tak apa, jom kita pergi hospital. Kakak ipar jari abang saya akhirnya bersambunglah. Tapi perkara pertama yang dia buat hanya guna tangan itu untuk mengelap air mata Mu Liuyin, hanya untuk menenangkannya. Kakak ipar, Dita, janganlah Iwak fikir tidak berbaloi untuk Iwak. Iwak belum berkahwin dengannya lagi, kan? Itulah dia. Kalau Iwak benar-benar berkahwin nanti, saya tak tahu berapa banyak penderitaan yang perlu Awak tanggung. Jadi, Ning, saya tidak akan berkahwin dengan Abang Awar. Saya sudah berjanji pada Datuk pergi ke luar negara untuk berkahwin dengan keluarga Qin sebagai anak perempuan keluarga Xie. Apa? Perkahwinan di luar negara? Baiklah, kakak ipar. Tidak, kakak. Saya menyokong awak dalam usaha awak mencari kebahagiaan baru. Manakala abang saya pula, biarlah dia menyesal sepanjang hayatnya. Gaun perkahwinan itu sudah disulam. Saya akan ambil Yin esok. Pergi ke majlis perkahwinan seorang diri. Jangan hiraukan. Apabila saya selesai membalas dendam padanya nanti. Kita ada banyak masa. Xie Changli. Selamat tinggal. Qingse, jumpa esok. Tidak. Esok. Kita tidak akan berjumpa lagi lusa. Qingse Changli berjanji akan sediakan bilik pengantin untukku selepas majlis. Kalau begitu, aku akan pastikan dia tak boleh bangun dari katil tengah hari biar kau jadi bahan ketawa seluruh ibu kota. Jadi Liu Yin, aku doakan kau dan Changli 100 tahun bahagia selamanya. Apa?
Aku main Ching Se Kacine aku bersumpah. Aku, Chang Li, takkan pernah mengecewakanmu dalam hidup ini. Takkan pernah mengecewakanmu. Asalkan Yin Yin dapat kurangkan rasa sakit. Walaupun ia palsu, aku mahu mencubanya juga. Kalau begitu, ikutlah peraturan keluarga. 2 kali ganda denda. 2 kali ganda denda. Jika kau buat silap, kau patut dapat pampasan 10 kali ganda. Mohon maaf 10 kali ganda. Sia Changlin, aku menemanimu selama 7 tahun. Menderita, tapi aku masih tak boleh ubah kau untuk baik denganku. Kalau begitu, tamatlah. Chang Li, aku harap kita takkan pernah bertemu lagi di masa depan. Takkan pernah bersua. Takkan pernah bersua. Ching Se. Chang Li, aku harap kita takkan pernah bertemu lagi di masa depan. Takkan pernah bersua. Takkan pernah bersua. Ching Se. Chang Li, ada apa? Aku rasa macam nampak Ching Se tadi. Macam mana mungkin? Kereta ini balik ke luar bandar. Dia sepatutnya sudah di majlis perkahwinan sekarang. Ya, mesti aku salah lihat. Dia sangat sayangkan aku. Mimpi berkahwin denganku. Kenapa dia nak tinggalkan bandar sekarang? Encik Xie. Ching Se sudah sampai ke? Belum. Kenapa belum sampai? Cepat telefon dan tanya. Baik. Chang Li, hari Isnin, dia mungkin menghalang jalan. Kenapa kita tak mulakan majlis dulu? Tapi Ching Se. Chang Li, kau tak mahu kahwin dengan aku ke? Aku tak layak mengandung anakmu. Baiklah, kita kahwin dulu. Pengantin perempuan Cik Mu Liu Yin, adakah anda sudi berkahwin dengan Encik Sia Chang Li? Dalam kaya atau miskin, berganding bahu dengannya sepanjang hayat, takkan berpisah. Saya sudi. Baiklah, Encik Xie, adakah anda sudi berkahwin dengan Cik Mu Liu Yin sebagai isteri anda? Menua bersamanya takkan berputus asa. Selamat tinggal. Saya sudi. Kenapa awak menangis, Yin Yin? Saya sangat takut, Chang Li. Saya takut ini semua mimpi. Jangan menangis. Macam mana boleh jadi macam tu? Chang Li, saya tahu orang yang awak nak kahwini ialah Jiang Ching Se. Awak kahwini saya hanya untuk membalas dendam pada saya. Tapi saya dah sangat gembira dengan semua ini. Ya, Mrs. Sam nak balas dendam pada awak. Saya akan membalasnya untuk awak seumur hidup. Chang Li, saya tahu awak masih sayangkan saya. Baiklah, hari yang penting. Jangan menangis, saya kesiankan awak. Ada orang yang patut dikasihani bila menangis. Tanpa cinta, air mata saya pun tak bermakna. Saya kena pergi. Chang Li, awak patah jari kena nosat. Bagaimana saya nak balas jasa awak?
Anak tu tak apa-apa. Sudah tentu bayi tu tak apa-apa. Chang Li, cium saya. Katakan awak cintakan saya. Cintakan saya je. Katakanlah. Saya kena pergi kahwin dengan Ching Se. Tinggalkan dia seorang diri di majlis perkahwinan. Tak, saya kena pujuk dia. Encik Xie, ada masalah. Encik Xie, ada sesuatu yang tidak kena. Ada krisis besar di cawangan luar negara. Orang tua itu minta Encik segera terbang ke sana untuk menyelesaikannya. Baiklah, saya akan segera ke sana. Encik Su, adakah Anda risau tentang Cik Liu Yin? Jangan risau, saya sudah aturkan 10 pengasuh dan 8 pengawal pribadi untuk menjaganya. Lagipun, dia adalah Puan Xie sebenar yang Anda simpan di hati. Puan Xie? Ya, semua orang tahu Anda lebih sukakan Cik Liu Yin dan membiarkannya mengandung anak Anda. Cik Jiang Qingse itu hanyalah hiasan. Adakah pilihan saya begitu ketara? Qingse betul-betul marah. Encik Xie, mari kita pergi. Masyid akan mengikuti Qingse dengan baik apabila saya kembali. Dia yang paling bertimbang rasa. Dia pasti tidak akan menyalahkan saya. Puan, kita sudah sampai. Saya Qin Yunzeng. Encik Qin. Ini ialah ketua keluarga Qin yang dikhabarkan membunuh dengan kejam. Begitu muda dan tampan. Maaf. Benarlah awak. Si bodoh kecil. Si bodoh kecil awak ialah... Betul lah awak si bisu kecil. Si bisu kecil. Dia kena tembak, dia tak boleh lari kejar. Ada orang kejar saya. Cepat pergi. Kejar ke sana. Terima kasih kerana menyelamatkan nyawa saya tadi. Siapa nama awak? Awak tak boleh bercakap. Memang si bisu kecil. Hei. Cik Qin, awak silap. Saya Jiang Qingse, anak perempuan keluarga Xie. Saya tak pernah jumpa Encik Qin. Bohong. Luka yang awak tinggalkan semasa awak ambil peluru untuk saya masih ada. Saya memang selamatkan awak dulu. Tapi itu bertahun-tahun lalu. Sekarang saya berkahwin dengan keluarga Qin bagi pihak keluarga Xie. Harap awak. Apa yang awak buat? Si bisu kecil akhirnya mahu bercakap. Kali ini saya takkan lepaskan awak lagi. Awak buat apa? Ubat miskat popcorn warrior. Bertemu isteri ketua keluarga. Kenapa ramai sangat orang ni? Mereka semua adalah orang bawahan. Datang. Semua adalah sehadiah yang saya sediakan untuk awak. Awak suka tak? Ini terlalu mahal. Saya tak boleh terima.
Puan, saya takkan berbincang benda ni dengan awak. Keluarga Kin saya adalah caibol terkemuka. Awak ialah Puan Kin. Boleh menanggung semua harta di dunia ini. Baiklah, saya terima. Saya terima. Anak baik. Mulai hari ini, Jiang Qingse adalah puan besar keluarga Kin saya. Hormati dia seperti saya. Pelanggar akan dihukum mati. Baik. Awak penat hari ini? Tak cakap apa-apa lagi. Kenapa awak takutkan saya? Wah. Tuan. Masa untuk minum. Masa untuk minum. Tuan sudah minum suami isteri cinta selamanya. Okey. Encik Kin. Macam mana? Zia Changli tak ajari awak layan lelaki ke? Penjahat. Sangat tak matang. Zia Changli tak pernah cium awak. Abang Changli tahniah dapat balik warisan keluarga Sia kita akhirnya boleh berkahwin. Jangan sentuh aku. Abang Changli. Aku nak balas dendam pada Mu Liu Yin. Tak pernah cium aku. Aku kata dia tak pernah cium aku. Budak lembab. Akhirnya aku berkahwin denganmu. Encik Kin, ada sesuatu yang saya nak jelaskan pada awak. Cakaplah, saya dengar. Saya tahu perkahwinan ini, keluarga Kin telah memberi keluarga Jie hantaran bernilai 1 billion. Jadi kali ini, saya datang untuk putuskan pertunangan dengan keluarga Xie. Di masa hadapan, awak tak perlu lagi menjaga keluarga Xie kerana saya. Kenapa awak buat macam tu? Keluarga Xie membesarkan saya. Saya juga hidup untuk keluarga Xie selama bertahun-tahun. Dalam hari-hari mendatang, saya nak hidup untuk diri saya sendiri. Baguslah, hidup untuk diri sendiri. Menyelesaikan dendam, berani mencinta dan membenci, dan sangat terukur. Nah, sebabnya, si lembab kecil ini memang comel. Encik Kin, selepas berkahwin dengan Izo, ayah akan menjadi isteri yang setia dan bertanggungjawab. Tapi boleh tak awak beri ayah sedikit masa untuk bersiap? Tak boleh. Saya nak isteri yang sebenar. Yang baik, Des. Tiada pergaduhan, tiada perebutan. Bagaimana untuk membuang Xie Changli dari hati awak? Encik Xie, kenapa dengan awak? Saya tiba-tiba rasa sangat cemas. Changli, awak akhirnya dah balik. Ayah rindu suak sangat hari-hari ni. Yin kah? Kenapa Iwai ada di rumah Xie? Atuk jemput saya. Dia kata sebab saya mengandung anak awak duduk je kat rumah. Macam mana dengan Jiang Qingse? Dia tak jeza ke? Changli, saya tahu awak ada hubungan rapat dengan Qingse. Tapi awak tak boleh tanya pasal dia sebaik awak balik. Macam mana dengan awak pula? Anak tu macam mana? Dia baik je ya. Changli, sentuhlah. Dia tahu ayahnya dah balik. Sangat gembira. Tapi saya
Aduh. Loya-loya ni hari-hari. Tak boleh makan apa-apa. Saya dah susut berat badan banyak. Inin, terima kasih atas kerja keras awak. Tak susah pun. Anak ni hasil cinta awak pada saya. Demi awak dan dia, saya rela lalui apa jua kesusahan. Baiklah. Baiklah, bye Yin. Saya bawa awak balik rehat dulu. Saya cari Kings. Changli, kenapa awak utamakan dia sebaik awak balik? Dia isteri saya. Biarkan dia sendiri di majlis perkahwinannya nanti. Saya dah lama tak balik. Saya nak bagi penjelasan pada dia. Tapi dia tak peduli pasal awak. Tak muncul pun hari-hari ni. Langsung tak tanya khabar awak. Dia tak peduli pasal saya. Dia dah tak peduli pasal saya lagi. Mungkin tengah merajuk. Tapi, awak tak berniat nak tinggalkannya di majlis perkahwinan. Sebagai isteri awak, dia langsung tak faham kerja keras awak. Dia terlalu naif. Saya dah kahwin dengan dia. Apa pedulinya perangai dia? Dia suka sangat buat perangai, teruslah menunggu. Jom Yinin. Saya bawa awak balik bilik awak berehat. Baik ya. Changli, Tanya, kerana menyelesaikan satu lagi masalah besar. Malam ini, kita perlu meraihkannya. Changli Tania, sirai benai, bahasa melihat wadisan keluarga Syia. Kita akhirnya boleh berkahwin. Chingse. Apa awak panggil saya? Tadi saya tidak apa-apa aku. Changli, ada apa dengan awak hari ini? Langsung tak lembut, sakitkan saya. Saya masih pun ada dokumen nak tengok. Tidurlah sendiri. Ini hadiah yang saya beli khas dari luar negara. Hadiah untuk Kings. Sudah terlambat hari ini. Saya akan berikannya esok pagi-pagi buta. Chingse, saya dah balik, buka pintu. Chingse, saya dah belikan awak hadiah dari luar negara. Ya kalung nilam kegemaran awak. Buka pintu. Kalau begitu, saya masuk. Chingse. Memang tiada sesiapa. Datang. Tuan Syekh, Apa sudah jadi? Mana isteri saya? bukankah bilik Cik Liu Yin di tingkat 1? Bukan Yin Yin. Saya tanya pasal Chingse. Cik Chingse sudah berkahwin. Saya tahu dia kahwin dengan saya. Saya tanya kenapa dia tak tunggu saya di bilik. Ini tak bagus. Tuan Xie, saya baru dapat berita. 15 hari lalu, Cik Chingse langsung tak hadir majlis perkahwinan. Dan dia tak balik ke rumah Xie sekarang. Apa? Dia tak pergi majlis perkahwinan? Dia pergi mana? Tuan Cik Chingse sudah pergi. Ini surat untuk awak. Si Changli, saya pergi sekarang. Semoga kita mulai sekarang selamat tinggal selamanya. Takkan berjumpa lagi. Si Changli. Beraninya. Berani betul dia pergi. Tak. Saya nak jumpa Kingse. Mungkin dia marah sebab saya dah kahwin dengan Yinyin dulu. Saya pujuk dia. Pujuk dia, nanti dia maafkan saya. Ya. Boleh ke tepi sikit? Changli. Boleh ke tepi? Changli, saya sakit perut. Pergi jumpa doktor kalau sakit perut. Saya bukan doktor. Changli, saya betul-betul... Pergi sana.
Chang Li. Sial. Si Jalang Jiang Qingse. Kau bagi dia apa punya ubat guna-guna? Atuh. Kemana Qingse pergi? Awak syak saya yang buat? Bukan ke? Dia takkan berputus asa pada saya dulu. Awak dah pukul dia 99 kali. Atuk, saya betul-betul tak boleh hidup tanpa Qingse. Saya merayu. Beritahu saya ke mana dia pergi. Budak dari dunia berkaju aswai tak boleh buat apa-apa tanpa dia. Dah terlambat. Apa maksud awak? Dia dah keluar negara nak kahwin. Pada hari awak berkeras nak kahwin dengan Mulyoyin dulu. Apa? Dia sudah keluar negara untuk berkahwin. Pada hari awak berkeras mahu berkahwin dengan Mulyoyin dahulu. Apa? Chang Li, aku harap kita takkan berjumpa lagi. Selamat tinggal selamanya. Qingse. Jadi orang itu memang Qingse hari itu. Tak mustahil. Dia sangat sayangkan saya. Macam mana dia boleh setuju pergi luar negara untuk berkahwin? Tahu dah boten, Wan. Ditangguhkan oleh puas di majlis perkahwinan dan menjadi bahan ketawa di bandar? Saya tak nak dia jadi bahan ketawa. Datuk, saya sayangkan dia. Saya nak kahwin dengan dia sebagai isteri saya. Xie Chang Li. Betapa lucunya mendengarnya sendiri. Kau sayangkan Qingse. Habis kenapa engkau biarkan Mulyoyin mengandung anak kau? Kau nak kahwin dengan Qingse. Kenapa kau adakan majlis perkahwinan dengan Mulyoyin? Saya cuma nak balas dendam pada Mulyoyin. Balas dendam atas sebab dia batalkan perkahwinan dulu dan tinggalkan saya dalam keadaan terhina. Xie Chang Li, patut dia pasti percaya apa yang kau cakap. Kau anak keluarga Xie aku. Aku tahu apa yang kau fikirkan. Bukan apa, cuma nak bantuan isteri yang baik dan nak keseronokan seorang wanita simpanan. Kau dah buat semua yang sepatutnya tak kau buat. Kau masih nak tipu Qingse supaya dia kesiankan kau sepanjang hayatnya? Tak, bukan macam tu. Datuk, saya betul-betul sayangkan Qingse. Semua ini sebab Mulyoyin, kan? Datuk, saya boleh singkirkan dia termasuk bayi dalam kandungannya. Saya merayu pada awak. Beritahu saja di mana Qingse pergi ke luar negara. Saya nak bawa dia balik sekarang. Saya takkan beritahu awak ke mana Qingse pergi. Kalau you nak tahu, boleh pedislah sendiri. Atuk. Kalau soalnya ada penipuan, awas hilang kaki di dalam kemalangan kereta. Saya boleh buang, oh ya, takkan ragu-ragu. Zimana you tak hargai Qingse, saya hanya akan gunakan dia untuk keuntungan komersial. Kepentingan komersial. Tok Aiwai masih begitu kejam dan tidak berperasaan. Betul lah tu. Baiklah, saya akan periksanya sendiri. Waktu tunggu, saya pasti akan bawa Qingse kembali. Gadis muda Qingse. Ada setahun di bebas lebih dari 10 tahun. Saya masih tak mau awak terperangkap di rumah Xie sepanjang hayat awak. Saya semakin tua. Hati pun jadi lembut. Wanita Jalang Jiang Qingse. Dia sebenarnya sengaja bersembunyi untuk menarik perhatian Chang Li. Cik Liu Yin, jangan marah. Berhati-hatilah dengan bayi dalam kandungan awak. Enak. Betul, saya dah ada anak. Selagi anak ini ada, walaupun wanita jalang itu ditemui Chang Li, saya tetap ada cara untuk mengalahkannya. Ya, Cik Liu Yin. Awak sengaja terjun ke kolam sebelum ini untuk menjebak Jiang Qingse. Tuan Xie akan segera menendangnya ke dalam air untuk membantu awak membalas dendam. Nampak jelas di hati Tuan Xie, awak yang paling penting. Apa? Yin sebenarnya terjun ke kolam sendiri? Apa? Yin terjun ke kolam sendirian, tapi aku tolak Qingse. Jiang Qingse kalau buat salah, mengaku je lah. Baiklah, kamu didenda tak berendam cukup 3 jam hari ini. Kamu tak boleh naik. Sudah tentu aku orang paling penting dalam hatinya. Kalau tidak, kenapa aku menangis sedikit? Dia percaya. Jiang Qingse mahu mencederakan anakku dan dia menyuruhnya memohon maaf 10 kali ganda dengan tangannya sendiri. Chang Li,
Aku tahu dia tak suka aku, tapi dia tak boleh mencederakan anak-anak kita juga. Bukan aku, dia yang buat. Jiang Qingse, aku kata anak Yin Yin tak boleh dicederakan. Jatuh sendiri dari tangga mohon maaf 10 kali ganda. Aku tolak Qingse dari tangga dengan tanganku sendiri. Tepat ganda 10 kali. Sebab itu dia putuskan untuk tinggalkan aku. Penyakit rindu kamu itu palsu juga ke? Ya, sudah tentu palsu. Aku cuma tipu Xie Changli yang aku sangat merinduinya dan kerinduan itu menjadi penyakit. Aku tak sangka dia betul-betul percaya dan juga untuk apa yang dipanggil ubat tradisional, dapatkan darah dalam hati Jiang Qingse sebagai ubat untuk merawatku. Palsu. Semua penyakit rindu pun palsu. Kalau begitu, kamu memang kejam terhadap Cik Qingse. Dia menemani Tuan Xie menderita di kampung selama 7 tahun. Sudah lama sakit dipotong darahnya, entah berapa sakitnya. Di mana aku kejam, aku suci dan baik hati. Dialah yang sebenarnya kejam, Xie Changli. Pil tidur yang dia berikan kepada General dan dia menikamnya dengan tangannya sendiri. Dialah yang benar-benar kejam, Xie Changli. Pil tidur yang diberikannya kepada Jiang Qingse dan dia menikamnya dengan tangannya sendiri. Kau takkan buat kan? Kalau begitu, aku datang sendiri. Aku cuma menyakitinya. Sejujurnya pada masa itu, ketika dia menghidangkan darah Jiang Qingse, aku terpegun. Jika kau bela anjing selama 7 tahun, kau akan ada perasaan. Tak disangka, wanita yang mengorbankan segalanya untuknya, dia boleh menyakitinya tanpa berfikir. Apa maksudmu? Apa maksudnya? Ini menunjukkan Xie Changli adalah orang jahat. Dia suka diperdaya. Betul. Itu tidak benar. Tapi memandangkan Tuan Xie suka lakonannya awak, awak tak takut satu hari nanti dia tahu wajah sebenar awak dan ambil tindakan terhadap awak? Apa yang awak takut? Dia bodoh. Dia sama macam Jiang Qingse, orang bodoh yang mudah ditipu. Tuan Xie selalu baik sangat dengan awak. Kenapa awak panggil dia bodoh? Dia bukan bodoh. Habis tu dia apa? Seorang wanita baik yang memberikan hatinya kepada dia. Dia tak cinta, dia hanya datang untuk menghargai penipuan saya. Wanita jahat yang palsu. Dia Xie Changli memang bodoh. Bodoh besar. Mu Liuyin. Changli. Siapa yang Yawa panggil bodoh? Changli. Changli, kenapa awak datang ke sini? Saya risaukan awak dan Qingse tadi. Tergesa-gesa, saya ambilkan sajalah kuih muih ini. Sajiannya semua dah tertumpah ke tanah. Betul ke? Kalau begitu, saya nak dengar. Kenapa awak risau dan gelisah pasal saya dan Qingse? Saya risau kalau Qingse betul-betul marah awak, dia takkan kembali. Saya masih terfikir nak cari dia bersama awak. Dan? Saya tergesa-gesa. Awak cari Qingse akan melambatkan kerja awak. Datuk awak akan salahkan awak. Jadi saya terfikir, pada masa itu saya akan pujuk Datuk awak supaya dia tak hukum awak. Saya teringat, pada masa itu, gunakan awak untuk menggembirakan Datuk awak supaya dia tidak menghukum awak. Ada lagi? Saya risau awak akan sedih apabila mencari Qingse. Changli, awak sudah berikan dia gelaran Datin hanya kerana awak lebih sayangkan saya. Diselari dari rumah, ini terlalu tidak bertimbang rasa. Kalau saya jadi awak, apa yang awak akan buat? Kalau saya jadi awak, saya akan di sisi awak tanpa mengira apapun. Changli, saya sanggup buat apa sahaja untuk awak. Sanggup buat apa sahaja? Kalau begitu, saya akan biarkan awak mati sekarang. Awak pun akan macam tu ke? Apa yang awak cakapkan ni, Changli? Changli, apa yang awak cakap ni? Saya cakap saya nak awak mati sekarang.
Betul, Mul Liu-yin. Pergi mampus. Ching Se akan maafkan saya bila awak mati dan kembali kepada saya. Changli, awak bergurau ke? Siapa yang bergurau dengan awak? Kalau bukan sebab awak, Ching Se tak akan salah faham saya. Saya dah janji dengan datuk saya nak kahwin di luar negara. Dia nak kahwin di luar negara. Bukankah itu bagus? Changli, saya tahu awak hanya bersama dia selama 7 tahun, tapi awak dan saya adalah cinta sejati. Changli, memandangkan dia dah pergi kahwin dengan lelaki lain, awak boleh kahwin dengan saya. Apa yang saya suka tentang awak? Suka awak gunakan saya, tipu saya dan mainkan saya macam orang bodoh. Penipuan apa? Apa gunanya? Changli, apa yang awak cakap ni? Fos masih berlakon. Saya dengar semua yang awak cakap tadi. Saya betul-betul menyesal. Sebab awak sampah penipu awak dan mengecewakan Kings. Apa? Awak dengar semuanya? Changli. Saya tak cakap macam tu. Dia suruh saya cakap. Bukan saya. Saya tak goda Cik Liu Yin. Itu salah dia sendiri. Tuan Xie, saya juga tahu kali terakhir Cik Ching Se main piano, sakit perut dia juga lakonan. Awak... Apa? Saya juga tahu kali terakhir Cik Ching Se bermain piano, sakit perutnya juga pura-pura. Apa? Sakit. Piano ini menyakiti bayi saya. Ching Se berhenti bermain yin-yin sakit perut. Sudah ku kata jangan. Mu Liu-yin, kau sanggup pura-pura sakit perut. Adakah kau pernah berkata benar? Dan apa lagi? Beritahu aku. Encik Syed, penculik yang mematahkan jarimu tempoh hari, dia juga yang merancang dan melakukannya supaya Cik Ching Se nampak jelas kegemaranmu supaya Cik Ching Se berputus asa sepenuhnya. Kau jalang. Berani kau perangkap aku? Aku bunuh kau sekarang. Aku cekik kau. Changli, lepaskan aku. Kalau aku mati bayi dalam perutku, ini pun akan mati juga. Kalau kau tak cakap, aku akan lupakan. Anak haram dalam perut kau ni. Juga punca kejahatan yang buat King Se marah. Aku bunuh kau sekarang. Aku cekik kau. Changli. Datang, heret perempuan berbisa ini ke hospital untuk aku buang benih jahat dari perutnya. Lepaskan aku, jangan. Changli, saya tahu saya salah. Saya merayu awak. Tolong lepaskan saya kali ini. Baiklah, lepaskan saya. Changli, saya tahu saya salah. Saya merayu awak. Ampunkan saya kali ini. Baiklah, lepaskan saya. Sakiawan Ewa? Ia usia sinas. Saya benci kerana tak nampak wajah sebenar awak lebih awal. Memihak pada awak ke sampah. Tinggalkan Kinge yang paling sayangkan saya. Changli, saya cuma nak hidup dengan baik. Saya tahu salah. Saya merayu awak. Jangan pergi ke hospital dan gugurkan kandungan dalam perut saya. Awak takkan pergi ke hospital, kan? Kalau begitu, saya akan bantu awak sendiri. Tipu saya, kan? Ambil. Awak kira saya percaya, kan? Anak. Awak mikir pervain bukan main, kan? Kalau begitu, awak akan mati bersama benih jahat dalam perut awak. Untuk mati. Anak saya. Anak saya. Tidak. Liu Yin, awak patut mati. Badan benih jahat dalam perut awak patut mati. Pergi mampus, pergi mampus. Saya patut menerimanya. Awak tak patut menerimanya. Awak kira awak rampas anak saya. Bolehkah Jiang Qing'e maafkan awak? Tentu saja. Katai, kalau awak tak goda saya, buat saya berat hati nak balas dendam pada awak. Saya dah lama berkahwin dengan Qing'e, jadi pasangan kekasih yang semua orang dalam lingkaran Jing iri hati.
Saya tergoda awak. Berhentilah buat alasan untuk kelemahan diri awak sendiri. Awak cuma tak istimewa. Ketidakberdayaan yang egois. Saya tak. Jangan cakap bukan-bukan. Berhentilah buat alasan untuk kelemahan diri awak. Awak cuma tak istimewa. Pentingkan diri dan jijik. Saya tak. Jangan cakap bukan-bukan. Tak ke? Bukankah awak cuma mengidamkan keseronokan seketika dengan saya? Cara yang saya gunakan begitu hina. Awak boleh tahu kebenarannya dengan sedikit siasatan. Kenapa tak periksa? Sebab saya ditipu oleh Yuak. Saya tipu awak. Yuak sebab Jiang Qingse ialah anak angkat keluarga Jiang. Jadi tiada siapa yang menyokongnya. Awak bully dia sesuka hati. Saya tak ada. Dah. Awak fikir Jiang Qingse cintakan awak. Takkan tinggalkan awak. Tapi awak silap. Dia dah tinggalkan awak. Dia lebih rela pergi ke luar negara mencari lelaki lain. Di kalangan lelaki lain. Dia tak nak bersama lelaki hipokrit macam awak. Berhenti cakap, saya tak percaya. Dia cuma marah pada saya. Dia nakkan saya. Ya, dia nakkan saya. Encik Xie, kami dah jumpa. Orang yang berhubung dengan Cik Chinge ialah Qin Yunzheng, ketua keluarga Qin. Macam mana boleh jadi dia? Darjatnya begitu tinggi. Kenapa dia kahwin dengan Chinge? Peduli apa? Orang si tua akan pergi ke keluarga Qin sekarang dan merayu dia untuk melepaskan. Lepaskan Qin Ge. Bawa dia turun ke sini, King. Kurung dia. Apabila King Ge kembali, uruskan dia sendiri. Changli, berhentilah bermimpi. Jiang Qingge takkan kembali. Awak akan kehilangan cinta awak selamanya. Aduh. Dengan wajah yang tampan dan tenang, kenapa dia ada kekuatan luar biasa yang tiada habisnya? Aduh, pinggangku. Puan ada apa? Berani dia awak tanya apa yang salah. Bukan awak semalam. Encik Qin, berkenaan perkara CD, saya perlu berbincang dengan Yuak. Yuak tak boleh terlalu gairah lagi. Bukankah isteri dikahwini untuk dilayan? Awak nak saya jadi sami? Bukan itu maksud saya. Pinggang saya. Isteri saya begitu lemah lembut. Saya lemah lembut ke? Jelas sekali sebab Yuak. Baiklah. Saya nak lepaskan awak malam ini. Tapi esok malam awak tak boleh mengelak lagi. Kenapa cuma boleh rehat satu malam? Tidak, mari kita bincangkan. Tuan dan Puan seseorang dari keluarga Xie di Jing dia mahu berjumpa dengan Puan. Keluarga Xie? Siapa mereka? Dia adalah waris keluarga Xie, Xie Changli. Xie Changli, kenapa dia datang? Apa? Sebut pasal Xie Changli membuatkan awak begitu teruja. Saya tak ada. Encik Qin, awak tahu yang Xie Changli dan saya ada hubungan lama, kan? Ya, dia sanggup mati dan patah kaki dihantar ke kampung awak bersama dia selama 7 tahun gagal mencapai kejayaan. Berkahwin atau dengan saya membuatkan awak menyesal dan awak mahu kembali padanya? Tidak, pasti tidak. Encik Qin, saya mau cakap jika Xie Changli cakap sesuatu yang buruk nanti jangan salah faham. Memandangkan saya isteri awak. Selagi awak tak tinggalkan saya takkan tinggalkan awak. Seorang yang tak berguna buta, saya tak layak hidup. Tapi, kita dah bersama setengah bulan. Sudah tiba masanya awak tukar panggilan untuk saya. Kita sudah bersama setengah bulan. Patutkah awak tukar nama untuk saya? Diganti dengan apa? Apa pendapat awak? Siapa saya pada awak ni? Swang. Faiping. Panggil saya begitu mulai sekarang. Qingse, akhirnya saya jumpa awak. Saya. Qingse, kenapa mulut awak luka?
Chingse, kenapa mulut awak luka? Apa yang awak baru buat? Aduh, sakitnya. Awak ni anjing ke? Kenapa awak gigit saya? Tinggalkan tanda. Supaya tak ada yang berkenan. Tapi kalau Yewaka nak saya jadi anjing yang menggigit, bukan tak mungkin. Asalkan awak tahan. Kita suami isteri. Pagi ni panas sungguh. Ada buat sesuatu. Tak nampak ke? Awak tidur. Chingse, awak perempuan saya. Macam mana awak boleh tidur dengan dia? Awak tak malu ke? Pertama, saya bukan perempuan awak. Dulu tak, sekarang tak, selamanya tak akan jadi. Orang tak malu yang kedua ialah Iwak Xie Changli. Ya, awak masih marah kat saya, kan? Saya salah, saya tak patut balas dendam dekat Mu Liu Yin dengan mengahwininya dahulu. Boleh pak awak maafkan saya? Chingse Bina, awak masih marah kat saya, kan? Saya salah, saya tak patut balas dendam dekat Mu Liu Yin dengan mengahwininya dahulu. Boleh awak maafkan saya? Awak masih cakap pasal balas dendam dekat Mu Liu Yin. Awak betul-betul nak balas dendam dekat dia ke? Bukan sebab dia mudah menangis. Awak tak sabar nak maafkan dia tidur dengan dia. Saya tak ada. Apa tak? Xie Changli buat semua benda. Susah ke nak mengaku pengkhianatan? Maafkan saya, Kings. Saya betul-betul tahu saya salah, hey. Tapi saya betul-betul dah balas dendam dekat Mu Liu Yin. Kali ni saya buat sendiri menggugurkan bayinya. Apa? Awak gugurkan bayi Mu Liu Yin? Saya takkan baik lagi dengan dia lepas ni. Awak nak balik dengan saya tak? Kita kahwin bila balik nanti. Awak nak balik dengan saya tak? Kita kahwin bila dah balik nanti. Tak. Kenapa tak boleh? Sebab saya dah kahwin. Suami saya ada kat sini. Saya takkan balik dengan awak lagi. Boleh ke nak bercerai lepas dah kahwin? Chingse, awak marah saya ke? Bukan sebab Mu Liu Yin ke? Sekarang dia takkan jadi penghalang antara kita lagi. Kenapa awak tak nak balik dengan saya? Sebab saya tak macam Iwak yang tak setia pada perkahwinan. Tak adil pada kekasih. Pengecut yang anggap tanggungjawab dan komitmen macam mainan budak-budak. Xie Changli, awak yang mula-mula terpesong dalam hubungan ni. Awak yang lukakan saya berkali-kali. Awak yang ambil cinta kita yang lalu. Semua jadi macam jenaka. Saya tak mata. Saya ditipu oleh Mu Liu Yin. Saya tak berniat nak balas dendam betul-betul pada awak. Bukan sengaja. Siapa yang tolak saya ke dalam kolam basah kuyup 3 jam? Siapa yang tolak saya dekat tangga? Jatuh tergolek. Maafkan saya, Kings. Siapa yang cederakan mata saya? Siapa yang tikam saya dengan tangan sendiri? Korek darah saya. Awak faham? Dah faham? Ya, tiba saya tahu, Degaland. Siapa yang bagi tahu awak? Bila? Tiada siapa yang bagi tahu saya. Sebab masa awak tikam saya langsung tak pengsan. Tak mungkin. Saya jelas. Jelas apa? Awak berani tak nak cakap? Kalau begitu, saya bagi tahu awak. Awak letakkan pil tidur dalam bubur udang segar tu, kan? Pil tidur apa? Chingse, awak salah faham saya. Tiada pil tidur dalam bubur udang tu. Xie Changli dah bersama awak selama 6 tahun. Saya bergelut. Iwak seorang pesakit. Sudah tentu awak terbaring di katil hospital meratapi nasib. Kadang-kadang ada cubaan bunuh diri untuk buktikan betapa dunia tak adil pada awak. Semua kekayaan ni hanya boleh ditanggung oleh saya. Pada masa itu, saya terpaksa buat banyak benda setiap hari. Saya pergi tolong penduduk kampung angkat simen bina rumah. Kalau ada masa lapang sikit, pergi buat kerja kutip botol. Sulaman untuk dijual. Awak kena cari masa untuk cari doktor di mana-mana untuk rawat kaki awak. Saya sangat penat. Perbelanjaan air, elektrik, sara hidup, perbelanjaan perbitan dan nutrisi baik. Saya tak boleh bernafas. Saya tak boleh tidur, jadi saya sering berjaga sampai subuh. Ia membuatkan saya berjaga sepanjang malam. Saya ambil pil tidur. Ambil pil tidur? Ya, pil tidur. Pada mulanya, saya ambil 1. 2
2 yang terakhir 3 sampai saya hampir mati. Dibawa ke hospital untuk lavage gastric. Jadi, awak tahu tak kenapa saya berjaga? Sebab pil tidur kecil itu untuk saya langsung tak berguna. Saya tak tahu. Ching Se tak, saya betul-betul tak tahu. Sudah tentu awak tak tahulah, jadi awak tikam saya tanpa ragu-ragu. Selepas itu, Fayu, dia berbohong kononnya itu musuh. Maaf, Ching Siti. Saya terlalu risau tentang penyakit Muruyin. Saya tak tahu penyakit jantungnya palsu. Saya? Rupanya penyakit jantung Mulyuyin pun palsu. Tapi kecederaan saya betul-betul sakit. Saya terjaga dalam kesakitan sebenar. Ching Se, saya salah. Boleh awak pukul saya? Pukul saya atau potong saya. Awak salahkan saya dan marahi saya. Macam mana awak boleh benci saya? Awak boleh hukum saya sesuka hati. Saya merayu awak. Beri saya peluang, boleh tak? Ching Se, saya sangat cintakan awak. Saya tak boleh hidup tanpa awak. Xie Changli, saya tak cintakan awak lagi. Apa maksud awak tak cintakan saya lagi? Ya, saya tak cintakan awak lagi. Saya tak percaya. Adakah kerana dia? Adakah awak ugut dia, Encik Ching? Awak pun pasti dengar betapa Ching Se telah berkorban untuk saya. Awak tak nak bersama orang yang masih memikirkan orang lain, kan? Serahkan dia kembali pada saya. Siapa ya awak berani awak memisahkan saya dan Se? Ada apa? Xie Changli. Saya sangat cerewet pasal kebersihan. Saya tak suka sentuh benda kotor. Tapi awak ni jalang. Ini contohnya. Chin Yun Zeng. Apa? Senampak tertekan. Tak perlu keluarkan tangan awak untuk orang macam ni. Jangan risau. Saya tahu segalanya tentang badan manusia. Walaupun saya berikan dia $1,000 lagi. Dan pastikan dia terus hidup. Awak gila, Kin Yun Zeng. Hanya kerana seorang wanita yang pernah saya gunakan, awak sangat kejam terhadap saya. Awak suka sangat wanita yang pernah ada orang lain? Xie Changli. Barang apa yang terpakai? Orang macam awak ni tak ada garis moral langsung. Saya tak boleh kawal nafsu. Ia barang terpakai. Isteri saya Bing Ching Yuje. Beraninya awak fitnah dia. Kalau begitu bayar harganya. Jangan bunuh saya. Awak dah lupa? Kita masih ada kerjasama perniagaan. Kerjasama perniagaan? Kalau bukan kerana dia, siapa yang nak bekerjasama dengan keluarga Xie awak? Apa? Xie Changli, biar saya beritahu awak satu rahsia lagi. Saya minta Mulyuyin untuk goda dewa. Untuk menjatuhkan. Awak sarapan dulu. Saya akan kembali ke bilik untuk mandi dan turun menemani awak. Adakah dia merujuk kepada saya? Adakah dia saya yang dia maksudkan? Kak Ching Si, abang saya datang ke luar negara untuk mencari awak. Awak lari. Tiada apa yang perlu disembunyikan. Saya baru saja nampak dia. Apa? Jadi dia tak timbulkan masalah daripada awak kan? Encik Kin, pihak dia... Dia ada di sana tadi. Ning, rakan saya ada soalan untuk Iwa. Apa masalahnya? Dia bukan saya, rakan saya. Dia baru saja berkahwin. Suami pada waktu malam. Maafkan saya. Chin Yun Zeng jadi macam mesin tak pernah penat pada waktu malam. Kak Ching Se, Encik Kin pasti sukakan awak. Tapi saya yang baru berkahwin selama 50 hari dan masih tak kenal antara satu sama lain. Tak kenal apa? Bukankah awak baru saja cakap awak selamatkan nyawanya? Mungkin dia rindukan awak masa tu. Kalau betul kenapa dia tak pernah berzina? Dan awak baru saja putus dengan abang saya, dia pilih awak jadi isteri dia. Tetapi... Jangan tapi Encik Kin adalah jodoh awak yang tepat. Kak Ching Se, terimalah dan tunggu dia mengahwini awak. Si Ning, kan? Saya rasa awak betul. Saya orangnya. Saya dengar awak suka kereta sport. Saya akan beri awak 10 kereta nanti. Yang terbaik. Bos dah sampai. Kak Ching Se, awak akhirnya menemui kebahagiaan awak sendiri. Sekarang saya akan bantu Kak Ching Se dan bos.
Tinggalkan cinta lama abang saya. 10 kereta sport masih berdadinin. Cik Kin, apa khabar? Panggil saya suami. Suami. Kenapa saya? Kerana awaklah selama ini. Ching Se, kenapa Iwak tak mahukan saya? Saya pergi rindu Iwak sangat. Ching Se. Ini Xie kan? Kenapa keluar bersukaria sebaik sahaja awak berkahwin? Tetapi saya juga sangat ingin tahu, adakah Xie berkahwin dengan Mu Liuying atau Jiang Qingse? Puan Xie di laman web rasmi Xie ialah Jiang Qingse. Dan orang yang benar-benar berkahwin dengan Xie ialah Mu Liuying. Itu pasti Mu Yuyin. Xie telah lama meninggalkan Jiang Qingse. Siapa kata saya tak mahukan Jiang Qingse? Saya mahukannya. Saya sangat mahukannya sampai dalam mimpi. Xie Changli, kau dah gila. Salah ke saya? Kau tak kahwin dengan Jiang Qingse. Apa nak buat sekarang? Ya, Abang Xie. Kami semua percaya kau dan Mu Liuying cinta sejati. Masih tunggu nak tengok jenaka bodoh Jiang Qingse. Siapa sangka Jiang Qingse bijak kali ini. Pergi luar negara untuk berkahwin. Dia juga kahwin dengan ketua keluarga Qin yang tiada siapa berani bangkitkan. Saya silap. Saya ditipu oleh jalang Mu Liuying itu. Maafkan saya, Qingse. Saya minta maaf untuknya. Apa maksud kau? Kau dah gila ke? Maafkan saya. Ya. I memang gila. Kasar kau. Kalau tidak, saya tak akan buat demi Mu Liuying yang penuh penipuan. Kehilangan Qingse kesayangan saya. Apa ni? Kau betul-betul cintakan Jiang Qingse? Sudah tentu saya cintakan Qingse. Saya hanya cintakan Qingse. Kalau begitu, kau pergi pujuk dia balik. Bukankah dia nak pergi luar negara berkahwin? Kau bawa dia balik. Teruskan perkahwinanmu dengannya. Kau ingat aku tak cuba ke? Itu Qin Yunzeng. Dia tak mahu lepaskan Qingse. Statusnya begitu tinggi. Wanita jenis apa yang dia mahu? Tapi dia rampas Qingse dari aku. Kau rasa apa yang dia mahu? Apa yang dia kejar? Abang Xie, saya rasa begini kesnya. Ia masih bergantung pada Jiang Qingse. Apa maksud awak? Betapa banyaknya Jiang Qingse cintakan awak. Semua orang tahu. Dia habiskan 7 tahun di kampung bersama Yawak. Berapa banyak 7 tahun yang Yawak boleh hidup? Ya, dia pergi ke perkahwinan. Mungkin ayah awak paksa. Orang seperti Qin Yunzeng bersifat dingin angkuh. Macam mana dia boleh betul-betul peduli pada Jiang Qingse? Dia cuma cuba nak cari kelainan. Maksud saya perkahwinan, itu saja. Habiskan kontrak dan tidur. Mari kita bincangkan selebihnya. Boleh diterima. Asalkan Abang Xie tak kisah Jiang Qingse pernah tidur dengan hanging bell. Awak balik dan cakaplah dengan dia. Dia pasti akan kembali pada awak. Sudah tentu saya tak kisah. Saya pun pernah tidur dengan Mu Liuying. Kita dah setaraf sekarang. Lebih-lebih lagi, saya masih ada pegangan Qin Yunzeng di tangan saya. Xie Changli, saya pun akan beritahu awak satu rahsia lagi. Saya dah hantar Mu Liuying untuk goda awak. Qingse kau keluar. Aku bawa Mu Liuying nak minta maaf kat engkau, Qingse. Qingse, lepaskan. Xie Changli, kenapa kau datang sini lagi? Kali terakhir suami aku bagi kau beberapa bilah pisau, tak sakit lagi ke? Qingse, aku tahu kenapa kau kahwin dengan Qin Yunzeng. Datuk minta engkau kahwin, kan? Betul, Encik Xie minta aku kahwin. Sebab kenapa Datuk minta engkau kahwin? Untuk kepentingan keluarga Qin, kan? Ya, keluarga Qin beri keluarga Xie sebilion hadiah pertunangan. Qingse, kau buat semua ni bukan untuk aku ke? Apa? Aku buat untuk engkau. Ya, kau tahu aku baru dapat balik waris. Tak dapat nak yakinkan. Jadi kau sanggup biarkan diri kau kahwin dengan lelaki lain dan dapat balik 1 bilion mas kahwin. Bantu aku untuk kekal kukuh. Qingse, kau cintakan aku. Apa yang kau risaukan? Cinta apa? Xie Changli, aku rasa otak kau dah rosak. Gila. Aku sakit. Aku sakit rindu kau. Aku pergi luar negara hari-hari ni. Aku rindu kau setiap hari. Aku ingat kau dah tak nak aku lagi. Aku menderita setiap hari. Aku memang tak nak kau lagi. Xie Changli, aku dah cukup jelaskan kali terakhir. Jiang Qingse, aku tak nak ada kaitan apa-apa dengan kau lagi. Kau keluar sekarang juga.
Saya menderita setiap hari, King Se. Saya tak mau awak lagi. Xie Changli, saya dah jelas dengan cukup jelas sekali terakhir. Saya, Jiang Qingse, tak mahu ni ada kaitan dengan awak lagi. Awak keluar dari sini sekarang juga, segera. Jangan main-main, Qingse. Saya tahu awak masih marah pada saya. Jadi saya akan bawa Jalang Mu Liuyin itu kepada awak hari ini. Terserah pada awak. Tunggu saya. Jalang, masuk. Qingse Di, you siap boleh buat apa sahaja yang awak mahu dengan Jalang ini. Fahimu kata nak keluarkan darahnya, atau tolak dia menuruni tangga, atau rendam dia dalam air selama 3 hari 3 malam. Mana-mana pun boleh. Xie Changlin, sebab itulah awak ada di sini hari ini. Awak fikir awak dah uruskan Mu Liuyin? Saya akan maafkan awak. Kembali kepada awak. Sudah tentu. Kalau begitu, awak silap. Xie Changlin, awak dengar saya. Saya, Jiang Qingse, takkan maafkan awak seumur hidup saya. Saya takkan pernah kembali kepada awak. Macam mana boleh jadi begitu? Macam mana awak tak boleh maafkan saya? Kerana saya sudah mat sepenuhnya untuk awak. Xie Changlin, awak hanya lalu lalang di mata saya sekarang. Apa? Hahaha. Awak dengar tak Jiang Qingse kata awak hanya lalu lalang di matanya, awak dah kehilangannya. Hahaha. Andin, itu tidak mungkin. Qingse, awak main-mainkan saya? Awak tak cintakan saya lagi. Apa maksud awak menghabiskan 7 tahun ini dengan saya di kampung? Apa semua yang awak dah buat untuk saya? Nasib saya malang. Anggaplah saya buta untuk sampah macam awak. Menghabiskan 7 tahun masa muda saya. Tidak. Itu tidak benar. Zap, Qingse, awak masih menguji saya kan? Awak takut saya tahu yang awak pernah tidur dengan Qin Yunzhen. Awak fikir awak kotor. Awak fikir saya kotor? Xie Changli, awak layak fikir saya kotor juga. Tidak layak untuk saya, kerana saya juga kotor. Saya pernah tidur dengan Mo Liuyin Jalang ini. Kita berdua kotor, jadi kita seri, okey? Saya yang seri dengan Iwa. Xie Changli, awak membuatkan saya muak. Qingse, macam mana awak panggil saya jijik? Kenapa awak panggil saya jijik? Awak kecintakan lain. Oh, cintakan saya sangat sehingga saya berjanji kepada datuk saya untuk berkahwin dengan keluarga Qin. Saya berjanji kepada datuk saya untuk berkahwin. Tapi bukan untuk Iwa. Bukan untuk saya. Untuk apa awak? Untuk yang bawa sebani keluarga Xie. Untuk memutuskan hubungan dengan keluarga Xie. Untuk kebebasan. Untuk mendapatkan semula hak mengejar kebahagiaan. Untuk terbaik ke arah masa depan yang lebih baik untuk diri sendiri. Dan mungkin ada ramai orang dalam masa depan ini. Tetapi Ani tanpa Iwak Xie Changli. Hanya tanpa saya. Hanya tanpa saya. Tak. Mustahil. Macam mana awak boleh hidup tanpa saya di masa depan awak? Kita ada perjanjian. Jangan pernah berputus asa. Tua bersama. Dan awak dah lupa ke kita pernah bersumpah pada Liu Qing bersama sebelum ini? Qingse, saya kira apa? Kuat, Qingse. Tengok meteor tu. Saya Xie Changli. Saya Jiang Qingse. Hari ini saya bersumpah pada bintang jatuh dalam hidup ini. Jangan pernah tinggalkan tua bersama. Sepanjang hayat. Kita berdua. Qingse. Ini syekis tentangkan awak. Apakah saya mengecewakan awak, biarkan saya sakit. Terus menderita selamanya. Ni yang awak cakap. Kalau awak betul-betul kecewakan saya. Jadi saya tak nak awak lagi. Buat awak menyesal sepanjang hayat. Xie Changli, awak ingat sekarang. Awak yang kecewakan saya dulu. Jadi jangan salahkan saya kalau tak nak awak lagi. Qingse, saya tahu saya salah. Saya betul-betul tahu saya salah. Boleh awak beri saya peluang? Satu peluang terakhir saja boleh? Saya merayu. Xie Changli, hanya ada satu peluang untuk kepercayaan penuh antara manusia. Dulu saya percayakan awak. Tapi malangnya Yuwak tak hargainya. Macam mana dengan Qin Yunzhen? Yuwak jumpa dia tergesa-gesa. Awak langsung tak kenal dia. Boleh awak percayakan dia? Kalau awak percayakan dia, dia pasti lebih baik dari saya. Dia tak perlu percayakan saya. Kerana saya akan habiskan hidup saya memberitahunya apa jawapan yang betul. Suam, kenapa Yuwak di sini? Takut awak terlalu baik. Dianiaya oleh orang lain. Itu tak akan berlaku. Dulu saya ambil peduli kebaikan keluarga Xie. Ambil peduli cinta Xie Changli. Berarti apa levan gara mereka, saya tak kisah. Tapi sekarang ia sudah berbalik.
Hubungan itu sudah berakhir. Mereka tiada apa-apa di mata saya. Ya, ini rumah saya dan Se. Pergi sana kamu berdua. Lepaskan saya. Lepaskan saya. Lepaskan. Aha. Kamu tak faham ke? Jiang Qingse dah jumpa jodohnya. Kau lumpur busuk, jijik. Jangan ganggu kebahagiaannya. Siapa lumpur busuk tu? Mu Liu Yin ni. Semua ni sebab kau. Jalang, jangan cakap merapu. Saya cakap merapu Xie Changli. Kau tak rasa kita memang ditakdirkan bersama ke? Kau busuk dan saya murah. Kita berdua memang padan. Hahaha. Siapa pasangan yang sempurna untuk awak? Mu Liu Yin, semua ini kerana kau Jalang. Saya kehilangan Qingse. Saya benci awak. Saya harap awak mati. Jangan mati. Terima kasih. Saya sakit hati. Awak bukan lelaki. Awak sampah yang hina. Haha. Kes kata gizi. Apa yang salah dengan saya? Saya hanya mahu hidup dengan baik. Persoalan dan kluster runding di dalam keluarga. Keputusan sebulat suara. Batalkan kedudukan Xie Changli sebagai pewaris keluarga Xie. Changli, awak ada sebarang pendapat? Siada. Kalau begitu, awak berkebat desa untuk pulih. Xie Changli. Kali ini tak ada Jiang Qingse nak temankan kau. Dan jangan balik lagi. Okey. Semua dijemput hadir majlis perkahwinan Encik Qin Yunzeng dan Cik Jiang Qingse. Sekarang, mari kita berikan tepukan paling hangat. Selamat datang pengantin perempuan kami yang cantik. Hei pengantin lelaki, jangan risau. Zen, mengikut etiket, sepatutnya aku yang berjalan ke arah kau. Kenapa kau datang sini? Kau tak perlu berjalan ke arahku. Aku akan berlari ke arahmu. Baiklah, mari kita dengar ucapan pengantin lelaki. Aku menyesal tak berada di sisimu lebih awal. Membuatmu menderita begitu lama. Zen, belum terlambat lagi. Jinx Casey. Kalau aku tak kahwin dengan Mu Liu Yin, sekurang-kurangnya aku dapat lihat kau berjalan ke arahku dengan gaun perkahwinanmu. Malangnya tiada kalau di dunia ini. Aku takkan pernah kehilangan cintaku. Semoga kita takkan pernah bertemu siang dan malam. Keindahan alam akan sentiasa bersamamu.